Yes. Would I do it again? Probably. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Ahmad Baihaqi. Hari ini kita akan membincangkan tentang Perjanjian Pangkur 1874. Bersama dengan saya Sir Andrew Clark, Governor Negeri-Negeri Selat. Jadi soalan pertama, mengapa sesudah British melaksanakan strategi desakan manipulasi, akhirnya British menggunakan pakai strategi memperterai perjanjian bersama dengan pemimpin dan juga pembesar tempatan untuk menguasai politik di negeri-negeri Melayu bersekutu? Silakan, Sir. Ya, kami tahu pelbagai cara dan strategi sudah dilaksanakan, tetapi paling penting, semua itu mesti diikat secara hitam putih. Kami berjaya buat satu perjanjian dengan pembesar Melayu di Perak, di Kuala Pangkur, yang dikenali sebagai Perjanjian Pangkur pada tahun 1874. Dan perjanjian ini ditandatangani di atas kapal British iaitu HMS Pluto. Saya memanggil pembesar-pembesar Melayu yang bertelagah ketika itu untuk berunding di Pulau Pangkur, dan antara pembesar Melayu yang hadir termasuklah Raja Abdullah, Nah Ibrahim dan Datuk Sagur. Sultan Ismail dan Raja Yusuf tidak datang dan mengikuti rundingan tersebut. Baiklah, soalan seterusnya ialah, apakah isi kandungan yang terdapat di dalam Perjanjian Pangkur 1874? Sila kongsikan. Oh, syarat Perjanjian Pangkur mudah saja. Pertama, Sultan menerima seorang residen British. Kedua, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Ketiga, British diakui berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Yang keempat, Nah Ibrahim diakui sebagai orang kaya Menteri Larut dan bersetuju menerima seorang penolong residen. Kelima, Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajan kecil untuk ditadbir. Dan yang terakhir, nasihat residen British mesti diminta dan dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran, kecuali berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu. Baiklah, penonton, demikian tadi kupasan ringkas daripada saya Andrew Clark, Governor Negeri-Negeri Selat, tentang Perjanjian Pangkur 1874 yang menjadi perintis kepada perjanjian British dengan negeri lain. Kita berjumpa lagi di segmen seterusnya untuk isu dan kupasan lain. Assalamualaikum, jumpa lagi.